عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يلا حجة فوزي يلا حجة. بيصلي يعني. تعالي يا اخت. Dah cakap, dah cakap. Itu harus disepak dulu oleh satu. Sini je, depan tu. Main. Sakinah, Nurul Amira, Zamri, ada. Ruhil, berempat. Aizah, Eza, ada. Nursyam ke Maria. Okay, jom. Jom. Terus dia itu Al-Kisahnya. Tapi lepas tu dah tukar kiblat, betul? Dah tukar kiblat. Rasulullah dah senang hati, betul? Dia nak bagi gambar. Okey dulu. Okey. Baik, perangai Yahudi ni memang macam ni. Sebab tu kejap lagi kita akan lalu pula dekat yang 313 orang tu. Bukan pergi untuk berperang. Mereka pergi untuk pintas rombongan perdagangan Abu Sufyan untuk ambil had blok kecil tu. Yang 4 segi tu. 1, 2, 3, 4. Okey. Dekat situlah asalnya adalah tapak masjid berkenaan. Maka ada satu cerita juga dalam peristiwa Khandaq, orang
Yang mana kemenangan dia punya hebat sangat. Sampaikan pembesar-pembesar Mekah, musyrikin Mekah mati. Abu Jahal mati. Orang terbang. Nampak dok main belakang. Apa? Apa perfume nak bagi ya? Kau kat atas. Itu. Berani? Ya. Tak ada orang. Ya Allah. Allah dah buat duit. Banyak orang. Macam dekat ladang. Macam nak? Turun ni nanti ikut saya dulu. Kalau tak nak turun boleh ikut Ustaz, boleh, tak ada masalah. Okey, kita Berjaya. Kita dah menuruni. Dia bukit apa, Kit? Uhud. Wah, hot tu kecil tu nama benda tu dia ingat. Dah dia ingat. Dia tahu dia ingat. Nabila. Aduh. Sini pun banyak bunga pati. Allah, ya Allah. Dah suka besar pagi, ya Allah. Bila pula kita boleh mari. Jom, best naik tu Ustaz. Dah. Waalaikumsalam. Allah dah buat duit. Terima ya, jika Suboro, Malaysia, makanan baru. Makanan burung. Makanan burung. Ini dah berspray pun duduk duit dalam poket. Patut burung mana ni makan kau. Makan dekat apa tu? Ladang tu ada kan? Ha. Dulu kan ada banyak. Mana dapat kita bas 5? Kita menuju ke bas kita, bas nombor 5. Mana? Pak Tijah dulu Pak. Berapa harga dia? 80 riyal. Sabar. Tadi bos Ustaz tadi abang Sabar, makan Pak. kereta. Apa dia bang lapor nak makan bakso? Sabar Pak. Noli on the way. Ambil aja Ali. Botol sos. Ada Malaysia yang kata. Ini biasa kedai. Tapi macam tak Ustaz kata tak bukan kurma Madinah. Oh. Dia waktu beli dah beli sekilo.